Warna putih boleh ke? Bocah tidak awal. Mana ada? Putih lah. Apa ni? Banyak sangat ni. Sekejap Oh ni buat banyak sangat. Kalau warna putih pun tak nampak sebenarnya muka kot. Udah lah yang spend tu. Air ke? Sekejap. Pun nak basuh baju. Esok kan pukul kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantap ni. Tapi kat sini cepat bagi moderator. Nak jadi moderator ke? Follow pun tak. So baju kot. Baju kelas untuk esok. Dah Kejap. Okay. So banyak gila barang. Banyak gila ni. Weh, kau tengok ni. Kau tengok ni. Selek mana dia? Ada. Sekejap. Sekejap. Mana abang itu? Ada abang mana? Abang mana? Tak faham korang ni. So dah wangi. Saya nak basuh. Saya nak bersihkan sebab ni kan store. Apa yang masuk dalam basuh? Awak orang mana? Saya orang Pahang. Gemar lagi kan? Tak ajak tu. Sabar kat Nasang ke? You Kinabalu kah? Kota Kinabalu Lepas tu pergi Kundasang. Dah lah tu lah. Tu dah tak gosok. Apa gosok mana-mana butu ni? Kejap. Umur berapa? 18. Sementara kita tunggu baju kita siap. Panjat gunung ke? Bukan. Tak tahulah mampu nak pergi mana. Tapi dia ajak kita sabar 28 sampai 2 bulan. So seminggu. Weh, sumpah muka put lain. Pergi dengan family. Weh, kelakar. Cuba lipat. Dah berpunya ke? Belum. Dah makan ke? Dah. Tadi Put balik kerja, Put makan. Lepas tu balik rumah. Ya ke dengan family? Ya. Abang kau memang jawab Tak tidur lagi ke? Tak. Kek korang kena teman Put basuh makeup. Tak, tudung Put. Gosok.
Uh.